Hi guys, welcome back to Balkis Ani Channel. Hari ni hari Jumaat. Balkis kerja lambat lah, biasanya bagi kerja pukul 2. So sekarang baru pukul 9.27. Okay, hari ni untuk pergi kerja, Balkis ingat Balkis nak buat bekal. So saya nak kemas-kemas rumah dulu, saya nak clear-clearkan rumah dulu, baru saya nak pergi kerja. Sebab hari ni adalah hari yang saya tak penat mungkin. Tapi bagi saya ada satu cerita yang menyakitkan hati, menyakitkan jiwa raga saya. Sekejap ya. Kita pergi buat kopi dululah. Apa-apa pun kita buat kopi dulu supaya kita bertenaga dan kita bercerita tak mengikut emosi. Okey. Kasih sampah. Kita nak masukkan sebelum kita pergi kerja. Alang-alang hari ni luang masa tu agak panjang. Lagi ingat makin nak gerak kerja pukul 1 macam tu. Kembalikan lagi. Esok lagi nak clear-clearkan ni. Kenapa ke sana? Lagi nak clear-clearkan dapur yang biasa-biasa je. Esok bagi ingat bagi nak buat deep clean dapur. So jom kita buat kopi dulu. Kita buat 3-in-1 jari ni. Sebenarnya saya dah tak nak kan. Tapi saya slow-slow lah. So saya dah tahu kalau beli Mokona tu untuk sebulan baik kena beli 2 botol. Tapi agak mahal jugalah 2 botol sampai RM60 kan. Tapi boleh kot. Slow-slow lah. Lagi saya nak cerita kat korang. Semalam Balkis tidur dalam pukul 1. Pukul 1 dah. Tu pun Balkis dah macam paksa mata untuk tidur kan. So kita tidurlah pukul 1. Pukul 2.30 pagi. Inilah manusia-manusia yang Balkis rasa tak ada common sense. Yang macam kau buat sesuatu tu kau tak fikir. Tak tahulah. Dia macam tak terfikir ke apa. Masalahnya pukul 2.30 pagi, dia boleh pergi rem motor dekat belakang ni. Rem motor, ya Allah. Bagi macam, apa ni? Orang gaduh apa macam tu. For the first time lah. Dengar. Bagi macam, okey lagi lah, bagi boleh tidur. Masalahnya, kalau sekali je dia datang, okey. Is it okay? Untuk saya macam okey lah. Memaafkan lah. Tapi masalahnya, dia datang, dia rem motor, lepas tu dia patah balik, dia rem lagi sekali, dia patah balik, dia rem lagi. Pukul 2.30 pagi. Aku macam, ya Allah, aku dah kram dah kepala otak ni. Dah lah bagi dari tidur lambat kan. Lepas tu bagi mintai. Macam tak ada pergaduhan pun, tak ada apa pun. Betul-betul dekat belakang rumah Balkis. Memang kuat gila. Lepas tu, dia datang lagi tu, memang Balkis dengar suara jiran Balkis memang marah nak mampus. Memang dia marah gila. Dia sebut macam mana tahu? Sial. Memang dia sebut literally. Sial. Macam, yelah 2.30 pagi kau nak expect apa? Orang nak, okey lah. Wow, motor dia hebatnya. 2.30 pagi kot. Siapa je nak expect macam tu? Lepas tu, bayangkan orang ada esok kerja. Hari ni kerja kan? Hari ni kerja, orang dah tidurkan anak, ada baby. Baby nangis, nak tidurkan baby tu try hard. Kau fikir tak? Macam tak ada common sense langsung dalam hidup tu. Lagi tak tahu, yang dalam motor tu lelaki. Yang confirm lelaki. Tapi, saya tak tahu sama ada Melayu ke Cina ke India ke, saya tak tahu. Saya tak nampak sangat. Bagi dah cuba buka mata. Pukul 2.30 pagi. Cuba buka mata nak tahu siapa tu. Tapi tak boleh. Tapi memang saya dengar. Memang tak tahu jiran Balkis yang blok sama.
Tapi tak tahu rumah yang keberapa memang kuat gila suara dia. Sial. Memang kalau bagi sebab bagi marah. Kalau bagi ada anak kecil pun, aku akan marah benda yang sama. Tapi, yelah, saya ni perempuan. Nak marah pun, saya takut jadi lagi besar. Tiba-tiba pecah ke rumah aku ke apa ke. Takut lah kan benda-benda macam tu. So, lepas Jira bagi jerit tu dah tak ada, dia dah pergi tu pun dia tak rem, dia pergi biasa. Kita rasa dia masih budak kot, yang macam tak tahu waktu yang tak tahulah orang sini juga ke apa ke nak rem depan rumah dia, memang kena marah lah. Dia rem belakang ni, dia expect orang tak dengar kan, tapi hakikatnya orang dengar and orang time tu tengah tidur. Tu lah bagi macam, ya Allah, kalau betul dia tu masih kanak-kanak ataupun masih sekolah rendah, mana parents you? Waktu tu kenapa you duduk kat luar, bukan duduk kat rumah tidur esok sekolah? Faham tak? Itulah bagi cakap tentang common sense. Kalau you tu orang dewasa, mana common sense you? Pukul 2:30 pagi you rem motor. Memang lepas tu bagi tak boleh tidur. Lepas 2:30 tu bagi try pejam mata apa semua, tak boleh tidur. Sampai pukul 4 pagi still tak boleh tidur. 4:30 pagi tak boleh tidur. Bagi tak tahu bagi tidur pukul berapa. Dalam pukul 5 kot. Macam. Tapi bagi still juga bangun awal. Sebab bagi body bagi daripada bagi dah terbiasa bangun awal. So aku rasa sekejap lagi aku akan mengantuk gila tempat kerja. Sebab bagi geram. Bagi geram gila dengan perangai orang macam ni. Kalau awak tu orang dewasa, common sense awak mana? Tu je. So sekarang bagi nak basuh baju, nak buat laundry dulu supaya esok kuranglah sikit laundry saya. Biasanya kalau hujung minggu macam ni, bagi akan laundry 2 kali. 2 kali laundry baru settle. Aku macam tak sangka lah ada lagi wujudnya manusia macam tu. Telekong pun saya nak basuh. Dah lah bagi pagi tadi, malam tu sebelum bagi tidur. Dah terkejut banyak kali tau, macam tak tahulah jiran ke kiri kanan atas bawah ke tak tahu. Hempas-hempas pintu macam tu. Pagi ni adalah pagi amat menenangkan. Kalau malam ataupun tengah malam aku rasa macam, ya Allah serabutnya. Pagi semua kerja kan. Jom basuh baju. So guys, untuk bekal hari ni bagi akan buat Maggi goreng je. Barang semua bagi dah keluarkan. Yang makanan basah bagi dah keluarkan. So yang ni bagi buat, tapi bagi tak ada bekas. Tapi bagi tak ada bekas, so bagi buat dalam bentuk macam ni. Yang ni bagi dah blend. So senanglah kerja saya je lagi campak saja. So sekarang jom teman saya kemas dekat area luar. Esok bagi nak deep clean dapur. Nak buang sampah kotak tu esok. Dah lama gila kotak tu. So saya nak settlekan dulu. Kat kerja lambat ni. Adalah benda yang kita boleh settle. Okay.
So sekarang baru pukul 9.52. Lagi ingat nak masak dalam pukul 11 macam tu. Dah 1. Saya masak tu sekejap je. Okay, sekarang dah pukul 10 lebih. Bagi saya nak masak bekal untuk bawa pergi kecil. Bagi dah keluarkan ayam, fish ball. Tapi saya tak ada sayur. Tomato ada. Telur. Jangan jatuh. Kalau ada sayur sedap. Tapi tak ada sayur, so kita buat yang simple je. Cili padi kira pedas sikit. Siapa cek saya? Okay. Yang ni bawang ni tak ada ikan bilis lagi tau. So nak masak dia lagi sekali bagi ada ikan bilis. Lagi memang dah lama lagi tak beli makanan. So saya memang masak. Bagi masak. Bagi rasa ikan bilis tak perlu kot. Kadang-kadang dia dah masin. Masak. Terus macam terkejut mak. So masak je terus. Malas dah. Bagi masak untuk seminggu. Lepas tu saya makan je lah lauk yang sama seminggu. Lagi masak 2 lauk je. 2 lauk ataupun 1 lauk je. Itu lagi senang. Okay, basuh sekejap. Okay, untuk ni bagi blend bawang putih dengan bawang dah panas ni. Bawang putih dengan bawang besar je. Bawang besar, bawang merah. Cili giling. Lagi suka masukkan cili giling. Terus panaskan air sebab bagi tak nak baju Maggi tu kembang dalam ni. Kalau dia kembang sangat tak sedap. Kalau makan terus dia sedap. Tapi kalau masa kita simpan kan, tak nak makan lagi ke apa ke, nak makan nanti, dia tak sedap. Ada protein tapi tak ada sayur je. Jangan masukkan semua tau, nanti dia masin. Sebab kita akan masukkan pasti sedap lagi, cukup rasa. Okay, now kita akan masukkan ayam dan juga fish ball. Senang je, resepi saya ni senang je. Kalau korang nak ikut, korang boleh ikut sebab senang je. Sangat senang. Dia bagi letak brokoli je. Anak besar sangat. Okay, air dah mendidih. Kita masukkan sikit je. Okay, dah. Bagi dia sebati je. Lepas tu akan
masukkan air terus dalam ni supaya bagi dia lembut dan kembang kat dalam ni, bukan kembang kat dalam masakan. Secukup rasa. Kalau korang nak tahu untuk sedap, bawang putih, bawang merah dan sekali dengan ikan bilis, sedap. Masukkan sedikit sos cili, sedikit sos tiram, sikit je tau sebab kita dah masin. Sos tiram, masukkan kicap. Kicap ni lebih sikit, tak apa. Okey, dah jadi macam ni. Maksudnya bagi suka yang dia dah hancur kat dalam ni, bagi masam-masam dia tu larut kat dalam ni, macam tu. Tu yang saya sukalah. So kita tunggu dia betul-betul mendidih sekejap. Kalau korang, resepi dia sama. Kalau korang nak masak mi ke, kuih tiaw ke, bagi guna resepi yang sama je. Cara yang sama. So sedikit gula. Yes. Gula dia dah nak habis tau. Sebab tu nampak macam banyak masuk kan. Kita tak buka lagi yang baru. So kita masukkan. Okey, dah lembut ni. So dah lembut, kita boleh masukkan ke dalam. Oh, panas. Ouch! Kita masukkan terus ke dalam. Okey. Tak salah, bau je. Ini bagi suka masak lama sikit, bagi dia betul-betul serap ke dalam Maggi. Kan kita punya brokoli. So sekarang saya nak goreng telur mata. Saya akan goreng terus sebab sekejap lagi saya dah nak bersiap. So saya tak nak baju saya bau masakan. So saya goreng je terus. Guys, disebabkan saya masuk pukul 2, saya rasa macam saya tak bawa bekal. Saya nak makan terus. Maggi goreng telur mata. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak makan brokoli dulu. Sedap. Telur mata, ngam-ngam sur. Biasa bagi buat Maggi yang basah tau. Ini bagi buat yang tak basah, yang kering. Sedap.
Lupa hantar gambar pada suami. Boleh lagi. Ada kek kali ni tu ni. Kalau ada nak buat orang pelik-pelik dia suruh aku orang boleh. Pukul 1 saya bertolak. Kena bawa bekal juga. Kenyang.